Alright geng, Assalamualaikum dan selamat petang geng. Nampak kan sekarang kat laut, tapi kita bercamping malam ni. Okay. Sekarang pukul apa? 4.30 tunggu geng-geng yang lain. Sekarang kita ada Cik Nozin je yang dah sampai. Baru Cik Nozin je seorang. Yang lain tak sampai lagi. Kita tunggulah. Nanti aku update lagi lah. Okay, sebelum kita tunggu yang lain sampai, kita review tempat dulu. Ini tempat, kita punya tempat makan-makan gitu. Ini bini aku ni. Yang ini rumah Cik Nozin. Okay, kita ada apa lagi kat sini? Toilet ada disediakan. Belakang. Kat sini ada surau. Ada surau. Kira semua kira ada lah. Ni depan ni nanti kita buat tempat kemah kita. Ini tempat pangkin. Alright. Okay geng, nanti aku member-member lain sampai aku update lah. Punya tak tadi abang ambil, abang basuh lah. Itulah. Tu jaring-jaring kat pokok ni. Abang Zahar dah sampai dengan isterinya. Awi pun baru sampai. Dah ada berapa keluarga? 4 keluarga. Ketibaan Abang Zahar dan Awi. Mr. Awi and isteri. So kita tengah tunggu siapa? Abang Zahar je. Abang Zahar dah sampai dah. Abang Makrib. Tunggu Abang Makrib lagi. Lagi satu family lagi. Okay, dah boleh prepare apa-apa dah. Okay, nak bendang alas ke makan? Ada 3 tapi apa 2 meter tak sampai 2 meter. Alamak. Lah, itu lain lah. Oh, maksudnya sewa sekali ni. Oh. Okay, ni kemah dah ada. Ni kita punya meja dengan kursi. Oh, santai geng, santai. Oh, situ pun sewa. Tambahan. Berapa sewa ni? Berapa sewa ni? 120. 120. Ada apa? Ada katil. Oh, 2 kiri kanan. Kira ada pakai kipas. 120. Ini pangkin RM70. Tapak kemah RM30. Pangkin 70. Tapi ni okey lah macam ni. 120. Kira apa, celeh lah kira. Oh, yang tu 60. Okey. Tada! Kemah aku dah siap dah. Kemah dah siap. Lagi satu kemah belum siap lagi.
Stop dah. Sini lah. Paku saya ada lebih lagi tu. Wah, ini meja santai. Oh, air tengah kering. Nest satu. Alright, geng. Kemah dah siap. Yang berkemah ada tiga keluarga. Lagi seorang nanti dia sewa sana. Wah, yang ini pun dah start mula makan-makan dah ni. Semut merah jaga. Lalat ni pula kacau lah. Aduh. Tutup. Makan. Sekejap lah. Alah. Lagi santai kawan. Bang, lepak ni bang. Oh bang. Dah pukul 6.10 petang lah. Kemah dah siap. Semua dah siap dah. Yang tu tengah standby apa? PA system. Okey geng. Nanti aku update lagi lah. Udang nak basuh sekarang ni? Standby lah, basuh je. Tak ada benda yang boleh diperap lah. Ayam ni temperap campur je lah. Barbecue kita malam ni. Wah, yang ini dah rehearsal karaoke. Hari ni kita bakar apa? Udang. So ayam dengan ikan. Ikan. Oh, ikan ada. Baik. Okay geng, stay tune. Patut 5 Oh. kan? Yang maksudnya yang ada duit. Lupa geng. Cari duit dah. Dah letak baru teringat nak rekod. Tapi yang kau nampak dia tak tarik banyak lah. Ui. Sikit je lah. Sikit. Dia kata dia dah. Nah. Tapi lah kita orang meninggal kan. Masa tu dekat Umar Yaman lah. Dekat Sosa. Lepas tu waktu bagi Okey. dia macam silap mata juga lah. Tunggu masak geng. Macam silap mata juga lah. Bagi duit kat dia berapa. Okay. Lepas tu tengok Camping dan BBQ. tambah. Duit tu tambah tengok dia. Oh, tengok. Kemah meriah ha. Siap ada lampu-lampu neon. Tengok dia ada. Dia ambil daripada duit orang. Oh, faham. Oh, kita tengok teka masak. Wah, rentung dah. Kejap je. Oh, dia rapat tau. Itu sekejap je hangus. Bersilat. Wah, lepas ni boleh bakar ikan pula kot. Ayam dah sekali, bakar ikan, bakar udang. Cukup ni. Ha? Oh, Saya ingat zaman kan
Udang. Keluar dari kontena yang masih tangkap. Okay, ayam dah masak. Ayam dah siap. Udang dengan ikan. Melantak kita. Belok di sana. Player terakhir kita sampai. Banglo dah tak sedia. Banglo dah ada dah. Kita orang punya banglo kat luar semua. Tu lah. Banglo kita tak ada dinding. Udang dah masak. Udang, ayam, ikan. Makan. Baik. Dah makan malam dah. Ayah. Tak payah dikipas-kipas sangat tu. Kan dah jatuh. Aduh. Udang mati lu, udang. Adik, gambar satu. Aku depan kau kalau bang. Aku bukan pandang-pandang, jari ni pandang. Jari yang panas. Depan lagi. Udang tu je. Ni Meletup jari aku. ikan susu pula. Udang tak nampak kan ni? Ada 2 kilo banyak tu. Makan dulu. Kan? Oh yeah. Dah terkejut dah. Air tumpah lagi. Air tumpah lagi. Astaghfirullahaladzim bu. Air tumpah pi mesti. Dah minyak belum bang? Dah. Dah. Ikan cahu dah. Sebelah di sini belum. Yang balik tu kita punya. Kali apa mau mancing-mancing awan. Saya buat satu kedua. Kita macam-macam kat sini apa kelas tu anak. Dah baru dah betul. Alright. Benar. Mak kau jatuh. Kan dalam grup jual ikan kan. Oh dia jual ikan dia. Jual ikan. Lepas tu yang dah cakap apa? Hari-hari beli ikan beras dengan tini je. Lepas tu dalam grup no lah. Cakap no bukan nak cakap besar lah. Memang tak pernah beli ikan dekat pasar. Memang hari-hari makan ikan fresh. Dia buat muka tu kat Imah. Tak, kita cakap dia jual betul tak? Memang betul pun. Kita ikan tergantung kat mata kail lagi cakap dia. Aku siap belah perut ambil mata kail lagi bang. Kak Imah nanti tengok buka YouTube dia. Buka YouTube apa nama dia? Wan apa? One fishing. Dia ni tak pernah tengok YouTube Wan tu. TikTok ada. TikTok ada. Biasa buat YouTube lah. Dia makan depan tu. Oh YouTube. Yin pun nak makan juga Yin. Tulang dia. Tulang dia. Kita tengah-tengah lah. Tengok. Makan bang, makan. Makan. Ikan. Ikan baru naik terus bakar. Gerut bakar. Yang bakar ni. Dia yang nama dia ikan susu tu kan. Dah. Tulang kan. Jangan bakar. Patutlah adik. Selamatkan kamu. Selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Alah. Dongeng. Allah selamatkan kamu semua. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu semua. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu berdua. Allah
selamat bertemu. Potong sikit Cik Abi. Potong sikit, potong. Betul dengan Abang Zahra. Okey, masukkan tu. Baik, saya tak usah. Ini kasih Abang Zahra mana? Semoga berbahagia. Abang Zahra. Ngam. Ucapan, tolong bagi ucapan. Ini dari Abang Zahra. Okey, ini dari Abang Zahra untuk Kak Ima. Happy birthday, Ma. Terima kasih kerana menjadi isteri dan juga ibu kepada anak-anak kita selama 40 tahun. Susah senang bersama abang. I love you so much. Alamak. Husband you. Sweetnya bang. Alamak. Tepuk. Ini dari Abang Zahra. Okey. Bang. Ucapan. Oh, ada hadiah lagi dah. Cepat aja. Alamak, ada hadiah lagi. Kejap, ambil gambar. Balikkan sini nampak envelope-nya. Nampak lawa. Okey, nanti jaga juga Saya ambil gambar naik mission. Okey dah 5. Cepat, aku kan nak gambar juga dengan dia. 2 1. Okey, cantik. Okey. Ucapan. Yang ke papa tu. Bang, aku pun menangis bang. Alamak, sedih betul. Selamat malam semua. Terima kasih. Tolong meraihkan hari ulang tahun perkahwinan kami yang ke-40 tahun. Oh, 40 tahun. Kita baru 26. Kami, saya dan isteri saya sehat selalu, bahagia. Amin. Kawan-kawan yang biasa bersama kami, susah senangnya kita sentiasa bergembira. Pada malam ini mudah-mudahan dipanjangkan usia semua sekali, kesihatan tubuh badan. Ni geng-gengnya semua ni. Amin ya rabbal alamin. Okey. Tamatlah sudah. Hari jadi. Surprise hari jadi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni hari kedua aku dekat mana campsite Kampung Gembut. Sekarang benda pukul apa? Kat pukul 10. Sekejap lagi kita orang benda nak check out. Alright geng, sampai sini sajalah aku punya cerita bercamping dan BBQ. Alright geng, jumpa lagi. Bye bye.